Kita kacau-kacau belacan ni. Sambal belacan turun temurun dari. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Mekti. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara-cara buat sambal belacan Sambal belacan yang mudah, yang cepat, simple. Sekarang ni banyak orang tak pandai buat sambal belacan tau. Tak tahu rahsia-rahsia buat sambal belacan dekat kedai makan macam mana. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan cara buat sambal belacan. Sekarang ni saya dah sediakan barang-barang dia dekat sini. Cili hijau satu mangkuk kita ada sediakan. Sediakan cili bo. Cili bo ada satu mangkuk dekat sini. Satu potong lah, satu potong apa belacan apa. Macam-macam ada jenama Tapi kita guna belacan udang. Dekat situ ada tulis belacan udang. Limau kasturi Limau kasturi ni kita ada 6 biji. Dekat sini korang tengok ada 6 biji. Dan daun limau tau. Daun limau ni yang buat dia sedap. Okey, kita ada 4 helai daun limau. Okey. Dan kita ada bawang putih. Bawang putih ni kita ada 20 biji bawang putih. Dekat sini memang kena cukup-cukup bawang putih, tak boleh terlalu banyak. Dan kita ada bawang Holland. Bawang Holland dekat sini kita cuma guna 6 biji saja guys. Tu kita ada sediakan jenama air limau, tapi kita lebih suka gunakan air limau ni sebab air limau ni lebih sedap Jadi kat mana-mana kedai tom yum yang nak guna air limau, kena guna air limau ni. Tu kita ada guna gula Gula ni dah separuh dah. Memang sukatan dia. Kita ada sediakan 1 jug air. Air ni kena air panas tau. Saya nak blend bahan-bahan yang ada ni. Sekarang ni korang tengok saya nak masukkan bahan-bahan dia yang tadi yang saya sediakan tadi. Sekarang ni saya nak masukkan cili hijau 1 mangkuk, saya masukkan blend. Masukkan belacan yang ada. Limau kasturi ni Limau kasturi ni saya dah basuh. Sekarang ni saya nak masukkan sini semua. Sekarang ni bawang putih ni. Okey? Kita nak masukkan. Ni air ni kita nak masukkan. Okey, jom. Okey, sekarang ni kita nak masukkan bahan-bahan tadi yang saya masukkan blender. Sekarang ni saya masukkan dalam baldi ni Saya nak blend bawang Holland dia Ni kita nak blend bawang Holland ni tadi. Bawang Holland ni ada 6 biji. Kedai tom yum biasa orang akan makan sambal belacan. Kalau tak ada sambal belacan tu rasanya macam tawar lah, macam tak sedap. 1 jug tadi kita nak masukkan dia. Okey, air belen tadi 1 jug So kita nak blend dia semua. Air ni nak kena habiskan. Ni kita potong dalam 6 biji 6 biji bawang. Okey. Sekarang ni kita masuk sini dia. Okey, jom kita blend dia. Holland yang kita blend tadi, yang kita potong-potong. Sekarang ni kita dah blend, kita nak masukkan dalam ini bekas dia. Tengok. Okey guys, sekarang kita nak masukkan cili bo tadi yang kita masuk, kita kena gaul dia tau. Kena gaul dia macam ni. Gaul dia sampai dia rata. Sampai dia rata. Lepas tu kita masukkan bahan dia lagi. Ni gula yang kita sediakan tadi. Gula ni. Kita kacau dia. Tengok korang tengok ni sambal dia sambal belacan dia. Dia bagi dia rata. Lepas tu air limau yang kita sediakan tadi jangan lupa. Ni kita buka dia Kita menggunakan air limau ni sampai sini batas dia. Okey. Nah satu ni kita masukkan air limau dia. Okey, sekarang ni kita kacau-kacau belacan ni. Sambal belacan turun temurun dari Mekti. Yang mana suka sambal belacan tu jangan lupa tau, mesti tak lari rasa dia. Okey, sekarang ni kita nak masuk garam dia. Garam okey, saya ada garam dalam bekas ni. So korang tengok sudu saya ni. Sudu saya yang saya tunjukkan. Korang kena letak berapa tau? Korang kena letak dalam 10 sudu garam. Kecil 10. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Tengok. 10 sudu sebab kalau tak ada perisa ni rasanya macam semuanya tak lengkap So sekarang saya nak masukkan perasa dia dalam 5 sudu 5 sudu saya masukkan. Korang tengok ni. 1 2 3 4
5, dalam 5 sudu tau. Korang tengok betul-betul dalam 5 sudu. Nak kacau dia. Saya nak kacau dia. Okey. Dia punya sambal tengok tak cair, tak pekat. Cukup-cukup korang tengok Okey guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Rizal Tom Yam. Assalamualaikum. Bye-bye.